Hai. So ini ada pisang apa? Popiah pisang Popis. Popis. Popiah pisang. So sebab apa nama dia popis? Tak payahlah. Popiah pisang. Tapi saya dah makan dah ni. Yang ni dah makan 2, yang ni dah makan 1. Ambil ni. Ini dia full. Yang ni dia full tak makan lagi. So far memang sedap lah. Okay, saya tak nak bagi rating. Tak suka bagi rating. Makan-makan je. Tak, I don't like bagi rating. Memang nak makan. Dan sedap memang sedap. Memang sedap. Sesuai lah sebab dia untuk dessert. Sedap. Sedap awak. Sedapnya. Dalam ada pisang. Sedapnya. So ni Oreo. Yum. By the way, first time Era rasa benda ni. Selama First time ni sebab yang ni dia biasa selama ni kita beli goreng pisang. Carbonara. Tak, maksudnya biasa selama ni beli goreng pisang memang goreng tepung biasa. Kali ni dia dia macam ni. Dia balut dengan kulit popiah dan dia memang sedap. Alamak, mulut. Sedap. Thank you. Sedap. Kalau nak bagi 10 pun saya boleh bagi sebab sedap. Barang-barang ni pun memang affordable. So yang ni Milo. Nak try tak? Nak try? Try. Alright. It's good. Mana dah? Dah. Mana dia banyak. Pisang dia guna yang pisang bukan yang pisang biji tu. Dia pakai pisang apa orang panggil? Sebab pisang pun banyak jenis. Ada kulit popiah. Dan dia tabur coklat juga kan? Tak. Oh, dia tabur coklat ni ya. Macam aku coklat Cadbury and then white chocolate. Lepas tu dia tabur ikut topping lah. Okay nah, lagi tu sedap. Dia tidak ketumpah. Oh. Nak try Oreo. Rasa macam dah full tank. Sabar kita simpan makan sekejap game lah. Nanti Era tag dia punya IG. Dia boleh COD area Jitra, Alor-Star dengan kawasan-kawasan yang dekat-dekat dengan Alor-Star, okey? Okay, jangan lupa tonton next video. Kita akan review makanan lain pula. So, thank you korang. Okay, Bye-bye. so apa-apa makanan kita akan test makan.